Menaiki kenderaan awam seperti Prof Faisal untuk ke majlis pembukaan semula Taman Warisan Melayu. Dapatlah bertemu dengan tokoh-tokoh bahasa, seni dan budaya Melayu di bumi Singapura. Termasuklah saya yang kemaruk sangat dengan dunia pantun. Namun, yang paling penting ialah meraihkan identiti orang Melayu bersama semua yang hadir dan mengambil bahagian dalam acara yang bersejarah ini. Acara ini juga diserikan dengan kehadiran Perdana Menteri Singapura, Encik Lawrence Wong dan juga Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam merangkap Menteri Negara Kanan Kementerian Ehwal Dalam Negeri, Prof Faisal, serta anggota-anggota Parlimen Melayu, mantan pemimpin dan mereka yang bekerja keras untuk memajukan acara ini seperti Dr. Nur Syaril dan pasukannya. Banyak persembahan serta perarakan istimewa daripada kumpulan-kumpulan budaya dan seni turut diadakan. Dan anda juga boleh datang ke Taman Warisan Melayu untuk menikmati pembaharuan yang ditampilkan serta mengambil bahagian dalam acara Pesta Pecah Panggung. Terdapat pelbagai aktiviti yang menarik, jadi datanglah beramai-ramai. Dan ada persembahan dikir barat, silat dan sebagainya lah. Dan jika anda mungkin rindu untuk datang ke kawasan yang istimewa ini, hadir dengan keluarga tercinta. Baiklah, inilah dia yang dinanti-nantikan. Hidangan. Hidangan pula disediakan oleh Restoran Permata. Yes. Dalam hari perasmian. Betul. Sempat berborak bersama Puan Hasilina Halim dan juga Dr. Wan Rizal. Dan satu peringatan untuk kita semua, ketika kita meraihkan seni, budaya dan bahasa, semua ini adalah milik kita sebagai orang Melayu di Singapura. Tidak kira latar belakang, semua berhak untuk mencuba, berusaha dan berkarya. Asalkan niat itu betul. Baiklah, itu sahaja untuk segmen Jelajah Pantun bersama Pantunism. Terimalah pantun khas dari saya. Laju berlari seekor kuda, tiada layu semangat jitu. Sambil lestari budaya ibunda, orang Melayu semua bersatu. Warna kain sehijau rumput, kebaya asli indah di mata. Bangsa lain juga dijemput, turut kenali budaya kita.